Woi, Tambun dah gila ke? Mana menteri-menteri MITI apa semua yang apa buat perjanjian antara Malaysia dan juga Amerika. Hampa buat apa ni? Hampa jual negara, hampa tahu tak hampa jual negara? Orang bergaduh sana, bergaduh sini kan. Dengan royalty yang ada dalam negara pun hampa tak bayar. Tiba-tiba teramai sampai saja hampa bagi bertrilion dekat dia. Hampa ada otak ke tak ada otak ni? Untuk kesan jangka masa panjang kan. Kalau siapa pemerintah lepas ni mampu jenuh bayar, jenuh kapui duit. Apa syarat yang hampa buat sampai tak masuk akal langsung sampai tak ada syarat. Nadir bumi yang ada dalam negara ni mungkin boleh mengkayakan negara kita. Dalam masa yang sama hampa bawa semua harta-harta pusaka kita ni bawa pergi Amerika. Hampa gila babi apa? Aku heran betul lah. Takkan hampa tak ada otak? Mana menteri-menteri yang buat apa perjanjian ni? Jawablah. Tu orang dah bangkit dalam parlimen dah. Orang dah cerita dah hari-hari dalam YT, cerita dalam YouTube, dalam TikTok. Hampa tak ada otak ke? Ambil nadir bumi tanpa syarat dan tak ada siapa pun boleh menghalang nadir bumi Malaysia pergi ke Amerika. Hanya semata-mata untuk mendapatkan tarif cukai hanya 19% saja. Otak hampa pergi mana sebenarnya? Aku tak tahulah hampa makan apa daripada kecil sampai ke besar. Bodoh sampai tahap macam ni. Kalau nak jadi pemerintah, nak jadi menteri, kalau macam ni saja hampa dah boleh buat keputusan. Benda ni yang dah lama dah tertangguh ni, hari ni hampa buat keputusan kerana dengan 1-2 jam saja aku pun boleh jadi menteri. Tak payah mengaji kalau macam ni. Orang harapkan undi hampa ni dapat bantu rakyat. Rupanya hampa bawa beban lagi masuk dalam negara kita ni. Hampa ni memang sekutu-sekutu Amerika ke macam mana ni? Aku heran betul lah. Apa lah masalah hampa ni? Allahu Akbar. Sedih tu. Kita rasa tergugak tu. Rakyat rasa tergugak tau. Rasa tercabar dengan apa yang hampa lakukan kemarin. Konon-kononnya untuk perjanjian dua hala. Antara bisnes lah konon-kononnya. Banyak mana yang kita order barang daripada Amerika hantar balik main Malaysia ni. Sampai hang takut sangat dengan cukai 19% ni. Dengan 19% hang takut 1.3 trilion buat pelaburan. 30 biji Boeing okey pula. Boleh pula. Hampa fikir apa sebenarnya Patutnya hampa kena lawan lah. 19% tu kita bayar pun tak apa. Tak payah buat bisnes apa-apa dengan Amerika ni. Yang ada pun orang nak boycott bisnes Amerika ni. Palestin punya pasal hampa